Halo, Assalamualaikum. Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak masak apa? Kita nak masak nasi goreng daging. So hari tu kita ada lebihan daging. So kita simpan kat dalam freezer. So hari ni kita nak masak. Okay, so nasi pun kita dah masak. Kita dah sejukkan dalam freeze. So nasi yang semalaman tu dia lebih sedap lah. So jom kita mulakan memasak. Let's go! Okey, jom kita sediakan bahan-bahan dia. Okey, mudah je. Kita perlukan parang. Okey, keluarkan kita ada bawang besar satu. Dan kita perlukan cili hijau bagi dia pedas. Dan bawang putih yang telah dikupas. Saya suka makan bawang putih. Jadi sebab tu banyak bawang putih dia. Okey, bawang putih ni korang ketuk macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk macam itu. Kenapa ketuk? Sebab biar dia hancur. Senang. Betul ni. Weh, terpelanting yang kena marah. Okey. Ada terpelanting. Okey. So next kita akan racik. 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 Sebenarnya bawang putih ni bagus untuk kesihatan kalau korang makan lebih. Nanti tapi terkentut-kentut nanti. Saya suka guna yang parang besar ni sebab nampak boleh buat macam ni. Orang yang tak reti masak macam saya pun boleh buat begini. Okey, so bila awak dah racik, kita akan ketepikan bawang putih ini. Ketepikan. Untuk bawang merah ni, apa yang kita perlu buat? Kita akan hiris halus. Dulu masa saya belajar, saya ada belajar satu teknik kat YouTube lah. Dia potong macam ni. Ni untuk dapat hirisan yang halus. Dia buat macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Kecil-kecil nanti dapat. Tapi pisau kena tajam lah. Tapi tak ada masalah. Sebab kita nak makan nasi goreng ni, korang racik je lah sesuka hati. Siapa yang suka kemang-kemang bawang tu, masak lah. Besar-besar pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Basuh dulu kita punya parang ni. Kita punya pisau ni. Okay, untuk cili. Cili ni, ada orang nak chop pun boleh. Kita akan hiris memanjang. So, kita nak bagi biji dia keluar, biar dia rasa kepedasan tu. Siapa yang suka menumbuk, mak-mak kat rumah menumbuk. Menumbuk boleh lagi bagus sebenarnya. Tapi saya suka macam kat kedai tom yum dia racik besar-besar. Dia racik besar-besar sahaja. Sebab kami suka makan pedas. Kata wong Jawa, iki wong Jawa, potong pedas-pedas. Alon-alon lah, jangan sampai terkena tangan. Kalau tak reti guna ni, alon-alon. Alon-alon toru. Pelan-pelan. Okey. Siap. Inilah bahan-bahan kita. Saya tunjuk dekat-dekat. Ni bahan-bahan kita. Okay. So bahan dah ready. Sekarang kita punya daging tadi saya masuk dalam microwave. Kita tengok kita punya daging. Let's go. Daging. Panas. Daging itu terlalu panas. Kejap ya. Allah. Panas. Okay, this one kita punya hari tu kita buat sup tulang. Ni daging kita. Panas ni. Panas. Saya letak dululah ke atas kain ni sebab dia panas. Okay, jom kita mulakan memasak. Okay, first kali panaskan minyak dulu. Okay, dan lepas dah panaskan minyak, kita akan masukkan minyak. Panaskan kuali dulu. Dan kita akan masukkan minyak. So, masukkan minyak. Okay, dan lepas masukkan minyak, so kita akan tumiskan bahan-bahan kita tadi. Tumis, masuk senang. Masukkan semua. Alang-alang tu terus basuh senang. Masak ni pastikan terus kemas. Jangan bertangguh. Bila korang bertangguh, itulah penat nak kemas nanti. So jangan bertangguh. Terus je. Terus. Dah ready terus. Dah masak-masak terus basuh. Okay, kita akan gaul.
Gelap kan? Terang tak? Okay, so bawang dah masuk. So kita akan masukkan sedikit garam. Sebab nasi, tengok nasi dulu. Nasi tu tak banyak. Daripada nasi baru kita boleh adjust. Nasi kita this one. It's like one portion. It's like one portion. Dan kita masak ni sebelum kita nak pergi open house sebenarnya. Tak adalah, takutlah pergi open house nanti tak cukup makanan. Nanti kita lapar, kita makanlah dulu kan. Dan kita jumpa pergi open house ni, kita nak merapatkan hubungan je. Nak melawat. Bukan nak makan sangat. So kita kena makan dekat rumah. Korang pun kena begitu. Kesian tuan rumah. Kita datang ni, apa yang ada tu rezeki. Setiap orang rezeki dia dah ditakdirkan. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah. So kita kena prepare juga. Okay. So, pastikan bawang tu dia garing. Dia garing, jadi dia akan lagi sedap bila korang makan bawang tu. Kalau korang bawang tu macam tak masak, nanti korang nak makan nasi goreng tu tak sedap. So, biar dia tumis dengan lama sedikit. Jangan terlalu cepat untuk korang masukkan nasi. Kena bagi masa. Minyak kena banyak ya, sebab nama pun nasi goreng. Bagi siapa tak suka minyak, orang kaya sangat pakailah olive oil. Okay, next kita akan masukkan kita punya daging. Daging ni, hari tu kan kita masak sup daging. Daging kami ni, kami beli daging kotak je. Yang sekilo berapa belas tu, jenama Alana tu. Berapa lah, 800 gram tu selalunya harga dia dalam belas-belas. Saya rasa 14 kot. 14 ke 16 lah. Korang boleh pakai tu, korang pakai rice cooker, korang masak macam masak nasi selama 3 jam. InsyaAllah ada lembut. Sebab kami tak ada pressure cooker. Siapa nak sponsor pressure cooker, boleh hantar pressure cooker. Okay, kalau masak, kenapa kita masukkan daging dulu? Supaya dia sebati dengan daging dia. Dia akan jadi nasi goreng daging. Okay. So, jadi kalau korang ada masak sup ayam ke sup daging tak habis, simpan. Masuk peti ais. Jangan membazir. Okay. Okay. Next. Bila haruman tu dah naik, baru kita tahu kita masak tu sedap. Selalunya dia akan, haruman tu akan membantu dia sedap ke tak. Okay, dan kita akan masukkan nasi. Pastikan daripada peti ais sejuk, jangan lembik masak nasi. Okay, nasi tak banyak, daging banyak. Tak ada masalah. Kalau ikut Malaysia, pinggan sihat Malaysia, nasi tak boleh banyak. Dia banyak protein dengan sayur. Okay, gaul. InsyaAllah sedap. Bismillahirrahmanirrahim. So, bila masak tu jangan lupa selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah lauk yang korang masak untuk keluarga tu berkat. InsyaAllah Allah bagi sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Make sure dia jangan lekat. Korang kena sentiasa gaul. Harap-haraplah okey, tak masin sangat. Saya pun silap sebab nasi tak banyak ni. Doa saya taruh 2 sudu kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so next kita akan ambil 1 biji telur. Make sure basuh dulu. Dan kena pecahkan. Bagi dia nak balance lemak lah. Lemak-lemak tu akan balance. Okay, so tarik telur tu macam ni. Dan ceruk. Dan gaul. Kalau dia gerak-gerak, dia degil, korang pegang dia. Kita belajar sikit sains. Proses memasak adalah proses endotermik. Sebab bahan masakan tu menyerap haba untuk dimasak. Ini bagi siapa yang belajar kimia ataupun sains. Okey.
siap dah nasi goreng kita. Okey, tu je untuk nasi goreng kita dah siap. So, bagi siapa yang nak mencuba, selamat mencuba. Bye-bye. Jumpa lagi di next video. Selamat mencuba. Bye.